Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Khairul. Saya Nur Christina Ilisha binti Muhammad Yusaha. Saya Nurida Fizana binti Razaki. Baiklah, sebelum kami memulakan pembentangan, jom kita imbas sebentar tentang puisi tradisional Melayu. Puisi tradisional ini bukan sekadar rangkap kata-kata, tetapi cermin budaya, adab dan nilai masyarakat kita. Betul tu. Dari kecil lagi, kita sebenarnya dah didedahkan dengan puisi tradisional. Tanpa kita sedar, melalui lagu, permainan, gurauan, nasihat atau orang tua dan sebagainya. Jadi, hari ini kami bertiga akan mempersembahkan analisis dan kritikan sastera berdasarkan 3 kategori. Iaitu sastera kanak-kanak, sastera remaja dan rujukan umum pantun. Kami juga akan menambah kritikan kesajuanan berbahasa sebab bahasa ialah jiwa puisi tradisional. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mulakan dahulu dengan puisi tradisional dalam sastera kanak-kanak. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dan jauh, rasa sayang, sayang, 2-3 kucing berlari, mana sama si kucing belang, 2-3 boleh dicari, mana sama adik seorang. Baiklah, untuk bahagian saya akan membentangkan tentang pantun kanak-kanak yang diambil daripada lagu Rasa Sayang. Pantun dalam lagu ini memperlihatkan keaslian bentuk pantun 4 kerat tradisional, di mana ia masih mengekalkan struktur penting iaitu 2 baris pembayang diikuti oleh 2 baris maksud serta rima akhir abab atau AAA bergantung kepada versi desain yang dinyanyikan. Walaupun pantun ini hadir dalam bentuk lagu kanak-kanak, keindahan bahasa tradisional tetap dikekalkan sepenuhnya. Hal ini menjadikan pantun dalam Rasa Sayang sangat mudah dihafal, mudah dinyanyikan dan mudah diingati oleh kanak-kanak. Ritma yang berulang turut membantu mengukuhkan kefahaman mereka terhadap struktur pantun, terutamanya konsep pembayang dan maksud. Kedua, pantun ini membantu membina asas pemikiran logik kerana mereka dapat mula memahami bahawa 2 baris pembayang membawa kepada 2 baris maksud. Walaupun mereka tidak sepenuhnya sedar pada awalnya, aktiviti mendengar dan menyanyi membantu mereka membentuk hubungan makna. Ketiga, pantun ini memainkan peranan dalam pembentukan nilai kerana banyak mesej halus tentang hubungan sosial, hormat orang tua dan sifat positif disampaikan melalui baris maksud pantun. Akhir sekali, ia berfungsi sebagai medium untuk menghidupkan warisan budaya melalui lagu tradisi lisan Melayu dapat disampaikan secara santai kepada generasi muda tanpa memerlukan penjelasan yang terlalu formal. Baiklah, seterusnya nilai sastera yang ada dalam pantun kanak-kanak ini adalah ia menggabungkan ciri pantun tradisional yang sebenar, adanya pembayang yang menggambarkan alam atau keadaan serta maksud yang memberi nasihat atau menyampaikan perasaan. Struktur ini menjadikannya bahan awal yang baik untuk mengenalkan kanak-kanak kepada genre pantun. Ia juga menonjolkan kecantikan bahasa Melayu tradisional yang kaya dengan hiasan dan irama. Baiklah, seterusnya fungsi kepada kanak-kanak. Pantun dalam lagu ini memainkan beberapa fungsi yang penting kepada kanak-kanak. Pertama, dari segi pembinaan bahasa, pengulangan perkataan dan rima membantu mempermudah perkembangan kosakata. Kanak-kanak lebih cepat menyerap perkataan baru apabila ia diulangi melalui lagu. Baiklah, seterusnya kritikan. Dari segi kekuatan, pantun Rasa Sayang sangat mudah difahami dan mempunyai ritma yang menarik. Hal ini menjadikannya sangat berkesan sebagai teks awal literasi bagi kanak-kanak. Selain itu, ia kekal dalam bentuk pantun
autentik walaupun digunakan sebagai lagu, dan aspek ini membantu memelihara bentuk tradisional pantun. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan. Antaranya ialah maksud dalam pantun dalam sesetengah versi moden tidak begitu jelas untuk kanak-kanak kerana berlakunya perubahan bahasa. Dalam versi popular yang disampaikan secara lisan hari ini, pembayang dan maksud juga tidak selalu berhubungan dengan kuat. Perkara ini sedikit sebanyak menjejaskan ketepatan pantun tradisional yang biasanya menekankan kaitan antara pembayan dan maksud. Dalam kritikan lain, versi moden dan ada rangkap-rangkap yang hanya berbentuk hiburan tanpa mesej yang kuat, menyebabkan nilai kiasan pantun itu sendiri kadang-kadang berkurangan. Baiklah, yang terakhir, kritikan kesatuan berbahasa. Dari sudut kesatuan berbahasa, pantun dalam Rasa Sayang masih mengekalkan penggunaan bahasa yang lembut, mesra dan sopan. Tidak ada ungkapan kasar dan keseluruhan lirik menyampaikan nada penuh kasih sayang serta keramahan selaras dengan sifat pantun kanak-kanak. Bahasa pantun ini juga menggalakkan pembentukan emosi positif dalam diri kanak-kanak. Kerana mesejnya tidak menyinggung sesiapa, tidak menghina dan tidak membawa nada negatif. Walau bagaimanapun, dalam beberapa versi moden yang tular di media sosial, terdapat perubahan baris yang menyebabkan kehalusan bahasa pantun tradisional menjadi kurang jelas. Ini bukan kelemahan teks asal, tetapi lebih kepada cara penyampaian generasi. Tangan saya. Okay. Namun secara keseluruhan, dari sudut kesantunan berbahasa, pantun Rasa Sayang tetap menjadi contoh yang sangat baik kerana ia memupuk bahasa yang sopan, penuh nilai dan sesuai untuk kanak-kanak. Sekian pembentangan saya untuk bahagian pantun kanak-kanak dalam lagu Rasa Sayang. Seterusnya, Baiklah, sekian itu saja dari saya. Video pembentangan ini akan terus disambung oleh Kis. Baik, untuk bahagian saya akan membentangkan tentang selokan remaja yang bertajuk Mak Si Randang. Selokan ini merupakan salah satu karya tradisional Melayu yang menggunakan gaya sindiran, humor dan kritikan sosial untuk menyampaikan pengajaran khususnya berkaitan tingkah laku remaja. Baik budi emak si randang, dagang lalu ditanahkan, tiada kayu rumah diuntukkan, awak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Ibu di emak si randang, dagang lalu ditanahkan, tiada kayu rumah diuntukkan, awak pulang kelaparan. Yang pertama, nilai sastranya ialah Selokan Emak Si Randang mempunyai nilai sastera yang tinggi kerana selokan ini mengekalkan identiti tradisional selokan, iaitu mengkritik melalui sindiran dan bahasa berlapik. Karya ini menggunakan humor dan ironi bagi menggambarkan sifat-sifat negatif seperti malas, manja atau tidak bertanggungjawab. Walaupun bahasa yang digunakan ringkas, selokan tetap berkesan menyampaikan mesej kerana penggunaannya. Walaupun bahasa yang digunakan ringkas, selokan tetap berkesan menyampaikan mesej kerana penggunaan kiasan dan perbandingan menjadikan kritikan itu lebih halus tetapi mengena. Nilai sasteranya juga terselah melalui kebijaksanaan masyarakat Melayu lama dalam menegur tanpa menyakitkan hati. Yang kedua, tema dan mesej. Tema utama dalam selokan ini ialah kritikan terhadap sikap remaja yang terlalu bergantung pada ibu serta pengajaran tentang
pentingnya usaha dan tanggungjawab. Mesej yang terkandung termasuklah mengingatkan remaja agar tidak terlalu manja atau mengharapkan semua benda disediakan oleh ibu. Yang kedua, menyindir remaja yang malas dan tidak sedar diri terhadap tanggungjawab diri sendiri. Yang ketiga, menekankan nilai akhlak, usaha dan kesedaran diri. Secara keseluruhannya, slogan ini membawa mesej moral yang dekat dengan realiti remaja hari ini yang sering terdedah kepada sikap mengambil mudah terhadap semua benda, semua perkara. Fungsi slogan ini kepada remaja ialah slogan ini membentuk remaja daripada beberapa aspek. Yang pertama, membentuk pemikiran kritis. Remaja dapat menilai dan mentafsir maksud sindiran sekaligus berfikir lebih mendalam tentang tingkah laku yang digambarkan. Yang kedua, mengajar nilai hidup secara tidak langsung. Slogan tidak menegur secara keras, tetapi menyelitkan pengajaran melalui kiasan yang lebih mudah diterima. Yang ketiga, menganalisis perwatakan negatif sebagai sempadan sosial. Perwatakan dalam slogan dijadikan sebagai contoh supaya remaja mengetahui perbuatan yang harus dilakukan oleh mereka. Melalui fungsi-fungsi ini, slogan ini sebenarnya membantu remaja memahami nilai budaya dan membina jati diri melalui kesedaran moral. Untuk kritikan pula, kekuatan untuknya ialah bahasa bersifat humor dan ringan. Kritikan tidak terasa kasar. Mesejnya dekat dengan kehidupan manusia, jadi lebih mudah untuk difahami. Struktur slogan yang fleksibel membenarkan ekspresi sindiran secara kreatif. Kiasan dan humor menjadikan slogan mudah untuk diingati dan berkesan dalam menyampaikan mesej. Untuk kelemahan slogan ini pula, sesetengah frasa tradisional mungkin sukar untuk difahami oleh remaja-remaja moden kerana perubahan bahasa. Yang kedua, jika humor difahami secara permukaan, mesej moral sebenarnya boleh tenggelam. Nada sindiran yang kuat boleh disalah tafsir sebagai mengejek, bukan mendidik. Kritikan kesantunan berbahasa. Sindiran halus bukan menghina secara langsung. Walaupun slogan ini bersifat kritik, bahasa yang digunakan tetap santun. Slogan sebagai genre memang terkenal dengan kritikan berbentuk major dan kiasan supaya teguran tidak memalukan sesiapa secara berterusan. Walaupun slogan ini bersifat mengkritik, bahasa yang digunakan tetap santun. Slogan sebagai genre memang terkenal dengan kritikan berbentuk humor dan kiasan supaya teguran tidak memalukan sesiapa secara terus. Kiasan digunakan untuk menjaga adab dan kesopanan. Perilaku negatif si randang dipaparkan melalui bahasa yang berlapis dan perbandingan simbolik. Ini seiring dengan norma kesantunan Melayu yang menegur secara tidak langsung. Nada sindiran kuat boleh disalah tafsir oleh remaja moden. Remaja yang tidak memahami budaya atau gaya komunikasi berlapis mungkin tersalah anggap bahawa slogan ini mengejek walaupun sebenarnya hendak mendidik. Perkara ini boleh menimbulkan ketidakselesaan tanpa konteks budaya. Jika slogan ini dibaca secara literal tanpa memahami tradisi sindiran Melayu, kritikan ini mungkin dianggap sinis atau tajam. Baik, untuk melengkapkan kefahaman kita, saya akan menyerahkan kepada Rida yang akan menerangkan rujukan umum pantun sebagai landasan analisis kami. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang.
Awal bismillah, pembuka bicara. Pantun ini jelas mengekalkan struktur tradisional, 4 kerat dan 2 baris pembayang dengan 2 baris maksud. Ia bukan sahaja cantik dari segi bahasa, tetapi juga menunjukkan nilai budaya dan adat Melayu, khususnya dalam menyambut tetamu dan memulakan bicara dengan sopan. Seterusnya, nilai sastera sebagai sumber. Pantun ini dan sumber rujukan seperti Wikipedia, artikel sosial budaya Melayu dan koleksi pantun DBP memberikan gambaran menyeluruh tentang pantun, sejarah, bentuk, fungsi, sosial dan kepentingan budaya. Nilai sastera dapat dilihat melalui penggunaan bahasa yang puitis, berirama memudahkan hafalan. Yang kedua, penyampaian mesti sopan dan pembuka bicara melalui baris maksud. Yang ketiga, memperlihatkan adab Melayu dalam interaksi sosial seperti menyambut tetamu dengan kata manis dan memulakan dengan bismillah. Dengan sumber ini, kami dapat menilai pantun bukan sekadar teks, tetapi juga warisan budaya dan nilai masyarakat Melayu kita. Seterusnya, fungsi sumber dalam analisis ialah sumber rujukan ini berfungsi untuk membantu membezakan pantun tradisional dan versi moden supaya analisis ini menjadi lebih tepat. Fungsi yang pertama, memahami ciri pembayang, maksud. Contohnya dalam pantun ini, sirih berlipat sirih dari Pulau Mutiara berfungsi sebagai pembayang, manakala pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara menyampaikan maksud pantun tersebut. Yang kedua, menilai sejauh mana pantun mengekalkan tradisi puisi Melayu dalam aspek bentuk dan nilai. Yang ketiga, memberi konteks budaya, adab, kesantunan dan nilai sosial masyarakat Melayu. Dengan fungsi ini, analisis pantun lebih berasaskan fakta dan beretika. Seterusnya, kritikan sastera terhadap sumber. Kekuatannya, sumber formal dan akademik menyediakan definisi, sejarah dan contoh lengkap. Yang kedua, membantu menganalisis pantun dengan lebih tepat dan tersusun. Yang ketiga, pantun ini menggabungkan unsur beretika, bahasa dan budaya yang jelas. Kelemahan untuk pantun ini ialah Wikipedia perlu dibaca secara kritis kerana boleh disunting oleh sesiapa sahaja. Kelemahan yang kedua ialah sesetengah sumber tidak memberi tafsiran mendalam terhadap teks pantun tersebut. Yang terakhir, tidak semua contoh pantun dalam sumber memberi konteks budaya sepenuhnya. Jadi, pelajar perlu menilai dengan sendiri. Baiklah, seterusnya kritikan kesantunan berbahasa. Yang pertama, bahasa formal, sopan dan beradab. Sumber rujukan seperti Wikipedia, artikel, DBP dan bahan akademik lain yang menggunakan bahasa yang tersusun, formal dan hormat menghormati budaya lainnya. Yang kedua, objektif dan beretika. Objektif dan beretika ini, penjelasan dalam sumber tidak memihak dan tidak merendah-rendahkan mana-mana tradisi. Ia menekankan fakta dan adat Melayu sahaja dengan sopan. Yang ketiga, menghargai warisan Melayu kita. Istilah seperti warisan budaya, sastera lisan dan nilai masyarakat menunjukkan penghargaan terhadap tradisi. Namun, risiko yang kita dapat di sini, Wikipedia ini kurang teliti kerana Wikipedia ini boleh disunting oleh sesiapa sahaja. Ada risiko untuk wujud ayat yang kurang tepat atau tidak formal.
Pelajar perlu menyemak semula kandungan agar kesantunan akademik terjaga. Untuk kesimpulan, pantun seperti contoh ini dan sumber-sumber rujukan lain tetap sopan, beradab dan menghormati tradisi Melayu sambil menyediakan asas kukuh untuk analisis sastra dan pemahaman nilai budaya. Kesimpulannya, puisi tradisional bukan sekadar bentuk karya lama, tetapi warisan yang mencerminkan adab, pemikiran dan kesantunan masyarakat Melayu. Melalui pantun, sloka dan rujukan sastera, kita dapat melihat bahawa setiap generasi iaitu kanak-kanak, remaja dan dewasa mempunyai fungsi dan gaya bahasa yang berbeza, tetapi tetap berteraskan nilai sopan santun. Itu sahaja daripada kami. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana mendengar pembentangan kami. Izin.